lah pulang kampung. Itulah kata gua pulang tak lo bisa. Malah cabut. Nah guna piti lah banyak tu kumpul untuk orang rumah pulang tak ada pek lah. Pulang abang lah, sanggak pulang. Iya. Gampang tuh bisa diatur. Ya kan mudik nggak boleh mudik kita ke bawah kita. Jadilah nanti kampung kita jadi kita nikahan kita itu. Oke deh. Ya. Tunggu aja lah. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Lah, Pak Caru lah. Mana pulang kampung? Pitih nak lo adun. Rajo di rantau, dapet pagi habis anjo gitu. Dapet pitih katia habis si pulsa untuk nelpon pajanya. Ini yang tidak merantau sungguh kau. Bang Sugeng mangga lah mengamu senang untuk kabau kena dabih bisu aja. Tunggu ilah. Apa lo nyentah? Wah, mangga lah mengamu si kau. Baca lihat dari jauh senang lah manong-manong mengamu. Bang cendol kabau kena dabih bisu aja. Lo ngecek sungai. Apa awak subing bang? Kalau lapan yang tak pulang kampung. Bergarah ya bang, pulang kampung bang. Pulang kampung ya, ada nak pulang kampung lo dah. Banyak biti lo, bisa dia notai. Iya nak pulang kampung bang. Iya nak pulang mana gue? Mudah sarunya lo. Duduk lah sungai suka, kau tak perlu nak pulang bang. Serius bang nak pulang kampung? Kau cari bang. Dia akan tahu bang, yang kadang badan dia nah, bunci baru itu. Oh iya, kunci baru itu. Ayo kunci ini teh setahu bang ya. Lah banyak yang buat orang pulang belum poso kinin. Kan kinin dilarang pulang ya. Banyak lah orang nak pulang dan dibawa pulang. Tak muta sungai lah. Kau kacau kan yang uta ya terus. Kau teragak mana nak pulang bang. Tapi dengan syarat dia tidak buktinya. Biarnya selesai dengan tinggal aman juga bang lah. Piti katanya kayak deh. Nambara pernah dulu di sungai. 500 kau sungai nambah juta kau Nambara tabai wah. 500 kau. Pinjam tangan sungai ini. Wah, cilik. 2 3 500. Hai. Pitih itu jadi. Wah serius sungai. Serius bang. Rati go rayo kau nak pulang wah. Malah yang tu tebek bulu ikan yang wah. Tanam ya bang. Kalau itu ni lah. Aduh, kabaya. Payah lu deh cari makan lu. Jadi. Nih. Nah bang deh. Tunggulah tabas pak. Ongkos anda bisa separuh dulu lah. Nggak bisa lu bang, harus urus matuy. Batu asumi kan. Asumi kan tak bisa lah percaya. Bitir matuih lah kali lagi. Tunggu kabaya. Matuy dapat betul. Ongkos pesawat 5 juta. Kamu ada kedirikan ya. Nggak aku bilang dan kayak itu. Ini yang demikian. Pulang kampung adikku. Dah boleh pulang. Begini lah penepon anak nangis-nangis nak tagak ayah. Assalamualaikum ya. Ya. Jadi ya pulang tahun kau ya. Sampai tahun ya nak pulang ya. Teragaknya semua ya. Bunda sayangnya ya. Oh dia. Elo-elo di rantau ya.
Waalaikumsalam. Caro Pikir cari untuk nak bini je. Saya tak tolong. Aku pergi ke bandara aku hanya tes swab lah aku. Aku batuk-batuk seketek aku hanya kecil lah corona. Bukan suntik lah ikut awaknya. Caro pula ni. Ibu ni nak bini ni. Ya bini ni namun nak sobok. Akang yang mana dan bini ni. Sungguh ah. Mana sungguh sini duduk dan main HP je. Entahnya lakinya udah pulang hari ni dah. Hei, sungguh pipi. Mak Antari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mak ya? Aduh, dah pulang tarawih kan malah. Mak Jali ada jauh ada dia. Dah ada panik-panik nak pulang kampung. Nak dengar beta dari apa dah. Tak boleh pulang kampung tahun gini dah. Lepas naklah pulang dan sebelum tak ada boleh pulang dah. Tak tegak pulang. Iyalah kan nak pulang dulu. Dapet tak pulang maksudnya. Itulah yang panik dah nak pulang dan anak bini dalam telefon. Anak dalam telefon nangis pulanglah ya. Tak boleh lah pulang lek dah. Itu cari untuk anak bini kan. Aku tak boleh pulang lah. Sakit kepala dan aku ada kepala dan tang aku abu dan siku tang ado mah. Kau tak ada abu siku sebelah. Bulin aja lah. Kecaru ni. Oh itu yang mak rusuhnya. Bisa nolong mak serius. Serius ke? Serius. Baca roh. Tahu mak dia agan. Agan. Yo agan. Nampak uncik model kudonial ni. Yo. Minum panjangnya berajo. Uncik baru banyak. Bang Sugeng tadi dibayar ke dia juta. Kalau kamak kena nak buat diskon 1,5 juta. Pulang balik mak roh besok nak balik ke Jawa mak tinggal duduknya lah. Duduk mah? Di pesawat. Oh, duduk di WC lah je kan. Makan dah murus satu Ke mana impor dah? Iyo. Bersobok juga dan je bini dengan dekonya kan. Sobok dan jual anak dan. Kat 1,5 juta barang-barang lah untuk demi keluarga dan lah. Kat 1,5 juta kacik lah soalnya tu. Dia lah kot dia pergi kata transfer lah kalau kena tengok deh. Kirim lah nombor rekening ni kau akan merapai. Kau WA kirim. Kirim kau mak deh. Yo mak, awak sampean sudah call lai. Deh. 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 Di mana nah? Yo, awak sampean ke kabangkan lai. Dia sampai dan kau pola dan son yang KTM kali. Deh. Lah. Deh. Di mana kan? Di mana? Awak cari makan ya. Deh. Deh. Semua awak kamak awak diskon Diskon lah, diskon lah dia senang hati dia dah. Yes. Dapat piti handi aja dah 5 juta. Pulang je dia ke kampungnya. Capeknya langsung transfer dari Mak Tarinan. Cendol Valentino Rossi kan jangan masuk mari ha. Yes. Pulang je dia kok. Iyalah. Dia nak boleh pulang pun deh. Terjanji ke pulang je yang beb dia nak. Dah batal ke nikah baca rumah. Geng. Teri. Geng. Mencari agan. Tu kagan nak geng. Janjinya kau pulang wah. Ada ni orang mencari nyo kini mah geng. Geng. Tu bengkau ruang punci kadang geng. Kan tanya kenyo lah. Tanya lah. Baca dulu. Oh, dekor lah. Oi, bengkau ruang. Wah, cerita kau kan. Tapi bisa kan lalu nak pulang. Pulang ke mana kau? Tapi pulang kampung. Siang lu nanya pui. Ada yang sepanjang gua. Dia nak ke pulang lu gua. Sungguh. Tunggu mepeh ni lah. Kau kan bisa nah je. Basuo saya tak tahu inyo dah. Cara kau teri. Piti dia kan 1,5 juta kan? Piti dia mati. Matuh ya. Kecil saya sungguh kau 5 juta sekian mata saja. Tu dan dah gede diskon je. Model diskon baju anak-anak di mall-mall lah. Jangan pulang oleh. Sekolah dia oleh golek lah sekolah semua oleh aja leh. Berapa tambah dia baca seorang lain dan. Kamar pulang leh. Kamar kita sungguh je tu. Ada tu pulang kampung. Ada tu pulang kampung. Sungguh Keluar. Hoi, sungguh. Kurang ni nah.
Mati tu dah sedekonya kok. Lagi semuanya. Alah, ni kepuyuk kecil ni. Cara boleh lah. Tahu na para kadang-kadang senang badan awak lah dua-dua yang kicau san. Bos kan. Kunci kan kau pulang. Jadi orang boleh pulang ya. Dua sekolah dia. Tiga. Adalah tak janji tu kok. Tu baca bebek bayang kan nikah dia ngicik dan pulang tak bisa. Meski perlu dan. Nah itu tu kan wah. Anak ni nak umur setahun. Setahun ni kau dah kadang tahu ya. Nak nangis-nangis lah mah. Nak sudah pulang lah ya. Reko caro mah. Melasik-lasik sila boleh lah. Larap parayo di rantau ada mo na. Wah serius ngoy. Serius bang. Berarti gue rayu kau nak pulang wah. Nak tutup. Kau serius gue? Enggak. Banyak ulang tak. Iya kena nak buat cari ni awak sampean kayaknya. Bang Sugeng tadi Allah tinggal kabar untuk nyulai berangkat. Banyak gue kecil. Apa? 1, 2, 3. Awak nak awak lah. Dia pulang lah. Ayo kang balik. Kat Sugeng. Kasih ya. Kagan. Enggak, kasih duit dia. Kasih duit dia setar bitih mah. Oh, kasih duit kan? Sungguh waktu. Ya kasih duit. Iya dek. Pulang abang lah. Tanggap pulang. Iya. Gampang bisa diatur.